Selamat sejahtera pelajar. Topik hari ini bersama Mr. Vignesh ialah topik sejarah tingkatan 5, Bab 5, Pembinaan Negara Bangsa yang Merdeka. Topik ini agak penting untuk tahun 2014 SPM. Right, jalan cerita kita bermula selepas Perang Dunia Kedua, di mana British masih lagi meneruskan penjajahan mereka ke atas tanah Melayu. Tetapi apa yang kamu perlu faham, British apabila cuba memperkenalkan Malayan Union ditentang oleh orang Melayu kebanyakannya kerana mereka tidak setuju dengan konsep jus soli, dan juga ia menghakis hak keistimewaan orang Melayu di samping kuasa Raja Melayu juga dikurangkan, di mana tanah Melayu menjadi tanah jajahan kepada British. Akhirnya British akur kepada desakan orang Melayu dan akhirnya membubarkan Malayan Union dan mempersetujui Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini semua recap daripada bab 4. Jalan cerita kita pada hari ini bermula di mana British menghadapi satu situasi di mana mereka sedang mengamalkan dasar dekolonisasi. Dasar dekolonisasi ini adalah selaras dengan satu piagam Atlantik pada tahun 1995 ditubuhkan oleh PBB. Pelajar ingat lagi apa tu PBB? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Idea piagam Atlantik ni, kalau pelajar nak dapatkan kepastian, sila rujuk muka surat 104. Okey, di mana pelajar akan lihat apa idea piagam Atlantik ini ditubuhkan oleh PBB. Dua tujuan utamanya ialah, satu, tidak galakkan penjajahan baru. Tak galakkan lagi penjajahan baru kata mana-mana negara oleh kuasa barat. Kemudian faktor keduanya, tujuan kedua tujuan kedua ialah memberi latihan berkerajaan sendiri kepada negara-negara yang sedang dijajah. Bermakna dasar dekolonisasi ini, pelajar ingat dasar dekolonisasi ini selaras dengan tujuan untuk memberi latihan berkerajaan sendiri. Kemudian apa yang perlu lihat, British juga menghadapi tekanan daripada Parti Komunis Malaya. Pelajar, Parti Komunis Malaya, ingat lagi Parti Komunis Malaya ni, mereka ni tertubuh dari mana ni? Ingat zaman MPAJA ditubuhkan, kemudian mereka juga menjadi bintang 3. Sekarang mereka menjadi Parti Komunis Malaya. Tujuannya pula untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Tetapi kamu akan lihat Parti Komunis Malaya gagal untuk memainkan peranan penting kerana pendekatan yang digunakan adalah sangat radikal, tidak disokong oleh rakyat tempatan pada masa itu. So, sekitar tahun 1950, On Jaffa mendapat satu idea untuk menubuhkan satu pentadbiran sebagai proses untuk mendapatkan kemerdekaan. So, On Jaffa berbincang dengan Sir Henry Gurney. Siapa Sir Henry Gurney, pelajar? Pesuruhjaya tinggi British pada masa itu di tanah Melayu. Dan Sir Henry Gurney mencadangkan sistem ahli. So, sekiranya soalan tanya, apa itu sistem ahli? Atau apakah tujuan sistem ahli? Atau apakah kepentingan sistem ahli? Jawapan kamu ialah seperti ini. Ini bukan satu pentadbiran untuk melatih rakyat tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran tanah Melayu. Okey, sistem ahli ini, ingat pelajar, ia berdasarkan model yang diambil daripada negara Kenya.
dan Rhodesia Utara. Kedua-dua negara ni di benua Afrika, masa itu masih di bawah penjajahan barat. Sir Henry Egan ni mencadangkan sistem ahli berdasarkan model yang digunakan di negara Kenya dan juga Rhodesia Utara. Okey, setakat ni kita bincang sehingga idea penubuhan sistem ahli ni. Sebagai fokus untuk peperiksaan pelajar, setakat ni sangat popular, pernah keluar ialah sejak dari tahun 2007, 2008, 2011. Semuanya adalah bahagian apakah tujuan penubuhan sistem ahli. Okey, sekiranya soalan tanya tujuan ataupun kepentingan sistem ahli ni, jawapan kamu ialah untuk melatih rakyat tempatan dan kaum lain untuk menerajui pentadbiran tanah Melayu. Ini tujuan ataupun kepentingan sistem ahli ini. Tetapi untuk 2014 pelajar, saya nak you fokus kepada faktor-faktor penubuhan sistem ahli ini. Faktornya ada dua ya. Satu, mengamalkan dasar dekolonisasi. Di mana British sedang mengamalkan dasar dekolonisasi. Pelajar ingat apa maksud dasar dekolonisasi? Adakah terus memberi kemerdekaan? Bukan ya. Ialah untuk memberi latihan berkerajaan sendiri. Faktor kedua, penubuhan sistem ahli ialah kurangkan atau mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Melayu. Kerana mereka juga berjuang untuk kemerdekaan, tetapi seperti mana kita tahu, British tidak suka akan konsep komunis dan juga kebanyakan rakyat tanah Melayu juga tidak menyokong komunis di negara kita. Maka inilah dua faktor utama ya, kenapa British setuju untuk menubuhkan sistem ahli. Sila beri fokus ke bahagian tersebut.